Alright guys, ini dia Kawasaki KLX 230S. So, baru sahaja dilancarkan oleh Modenas sebentar sahaja. Tadi pagi, sekarang dah tengah hari, saya dah masuk hutan dah guys. Sekarang ni kita dekat kampung Mat Daling. Saya baru je habis test off-road. Memang orang kata medium core lah, boleh lah saya katakan medium core. Off-road 150 km saya bawa motor ni. And pada saya lah, untuk orang-orang yang macam saya ni, kosong knowledge off-road, boleh lepas 150 kilo, saya sangat-sangat impress lah juga. Walaupun suspension dia kadang-kadang dia bottom out juga kan. Bila saya pergi certain obstacle tu, kadang-kadang dia bottom out, tapi most of the time dia tak bottom out. So suspension dia ni memang adequate untuk beginner macam saya. Rim depan 21 inci, belakang 18 inci, menggunakan rim jejari ni. And saiz rim ni pun saya rasa memang sesuai sangat lah untuk saya. Kuasa enjin, enjin dia enjin single cylinder 233cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 19.7 HP, pun mencukupi untuk orang macam saya guys. Saya memang impress sebab motor ni dapat bawa saya 150 kilo dalam hutan guys. Saya memang impress sangat lah. Tangki petrol dia 7.5 liter. Saya rasa cukup untuk 150 km dalam hutan. Sebab masa saya masuk dekat first checkpoint isi minyak tu, minyak saya ada separuh lagi. Saya top up sampai full. And bila saya sampai dekat kampung Mat Daling ni, dia turun 2 bar je. So kalau full tank pun saya rasa lepas 150 kilo. Bergantung kepada corak penunggangan korang lah. Kalau macam saya, man-man je kan, saya rasa lepas, tak ada masalah. Food pack, korang tengok, food pack dia dah siap besi bergigi ni. Memang tak ada lagi episod saya terselip sebab licin, tak ada. Dia grip kau punya. Ground clearance dia pun cukup tinggi. Saya tak rasa saya terciduk dekat mana-mana obstacle disebabkan oleh ketinggian terlalu rendah ke tak. Ketinggian dia mencukupi guys. So, gila guys, saya pakai helmet track je guys. Tadi lagi teruk ni saya dah basuh kat sungai tadi guys. Last part tadi ada selalu sungai, saya dah basuh. Kalau tak memang jahanam guys, sampai ke dalam tu guys. Nampak? Ini yang have punya motor kan. So sebelum korang beli full-fledged off-road bike yang setting suspension pun mahal-mahal semua, yang padu-padu kan, ada pendapat saya lah, sebagai beginner off-road juga, saya rasa korang beli je lah KLX 230S ni daripada Modenas ni. And korang practice, build up skill korang sebelum korang habiskan duit korang dekat motor-motor yang padu-padu tu lah. Harga jualan dia untuk KLX 230S Modenas ni bermula daripada RM23,000 sahaja. And dia ada satu model lagi guys, dekat atas tu. Ni KLX 230SM Modenas Supermoto. Yang ini dia pakai tayar 17 inci, tapi tayar road lah. Tayar road. Yang ini harga dia 23,600. 23,600. Tapi setup dia lebih kurang sama je macam KLX 230S. And datang dengan ABS. Mantap. Barai man, barai. So kalau korang berminat dengan Modenas KLX 230S ataupun 230SM, korang boleh pergi dekat mana-mana dealer Modenas ataupun Kawasaki yang terdekat dengan korang. Alright, jumpa lagi di next video guys. Bye. Alright guys, seperti yang korang sedia maklum lah, saya memang pakai minyak enjin daripada mobil. So untuk motor-motor kecil saya pakai mobil Supermoto. Ini semi sintetik. Untuk motor-motor besar saya 300cc ke atas, saya pakai Mobil One fully sintetik. So kalau korang nak, korang boleh tekan link produk yang saya bagi.